Okay, sekarang pukul 8 pagi. Kita nak pergi breakfast dekat Jadam Restaurant. Katanya restoran yang tersohor untuk breakfast di Ao Nang ni. Okay, kita breakfast dekat Jadam. Nasi kerabu Jadam. เฝ้ารอคือที่ทำตั้งแต่นั้นมาแม้เปิดใจให้ใครที่ผ่านเข้ามาสักคนมันไม่ยอมรับรู้ว่าใครห่วงใยอ้อนกอดใครต่อใครก็เทียบไม่ได้เท่าที่ฉันรู้ฉันยกให้เขานั้นเป็นที่หนึ่งให้เขา Ini ambil nasi gemuk campur daging sedap dengan ayam. ว่าเธอกำลังจะเธอไม่ลืมคนนั้นเธอคือคนเดียวบนโลกที่ทำได้หลับตาไม่เห็นพอเขาได้ฝันเริ่มร้องเพลงได้อีกครั้งเธอคือคนเดียวบนโลกที่ฉันยอมให้เขามาแชร์ลองฉันคนเก่า Kita akan roti canai. Roti canai dia sedap. Dalam kuah ada daging. Tak macam kat Malaysia. Kita dah habis makan dekat Jadam 8 pagi. Kat sini memang semuanya sedap. Serius sedap. Memang kalau datang sini memang kena makan. So dah makan dah kenyang, kita nak balik hotel mandi. Pulang. Okay, kita dah sampai dekat area hotel. Ni hotel sebelah ni. Ni 7-Eleven. Macam-macam ada. 7-Eleven kalau kat Thailand ni besar-besar. Dia tengok 7-Eleven. Okay, dalam 7E tadi kita nak ambil video, nak tunjuk lah. Macam-macam ada jual, tapi dia tak bagi ambil video. So kita ada beli satu Meiji ni, susu pisang. Okay, kita try tengok. Bismillah. Mereka yang lain semua dah beli. Ni 10 kali dah. Saya ni first time ni nak rasa. Dah mereka kata sedap. Kena try. Okay, kita dah buka. Bismillah. Biasalah, benda manis memanglah sedap. Okey lah, sekali sahaja. No second time. Cukup. Okey, sekarang jam pukul 12.30 tengah hari. Kita nak akan pergi ke JT untuk buat aktiviti snorkeling dan island hopping hari ini. Kita akan pergi Seven Island. Dan yang best untuk kali ni kita buat sunset cruise. Dan juga kita akan buat tengok snorkeling waktu malam. Tengok plankton yang ada fluorescent. Bismillah, let's go. ยังมีเธอคนนี้ต่อให้มีแดดหรือฝนจากฟ้าแต่เธอมีอะไรให้ฉันเสมอแม้พรุ่งนี้ไม่รู้ Okay, kita dah sampai ke syarikat dekat JT ni. Kita bayar duit balance. Ya Allah, sahabat kita bagi kita seorang satu es krim. Maka dengan ini kami mendoakan, Ya Allah, Kami kelaparan. murahkanlah rezeki sahabat kami ini. Berikanlah kebaikan hidup kebenarannya dunia dan akhirat. Limpahkanlah rezeki kepadanya melimpah ruas. Bagi projek yang banyak. Mudahkanlah dia dapat cuti untuk trip travel yang seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, terima kasih kepada Azrul. Ni funder kita. Funder kita semua akan kita masukkan dalam video. Siapa nak fund lagi bagi kita lepas ni, kita akan masuk video dia lama sikit. Okey, sekarang kita dah ready nak pergi ke JT. Bismillah. Dah akan pergi snorkeling ya. ด้วยความไม่ดีอยากจะย้อนกลับไปกับหลังไปได้ชนกันวันนี้ Okey, kita sedang menunggu boat untuk program snorkeling. Suasana memang ramai sungguh pelancong. So kalau kita tengok pun ramai pelancong daripada Eropah lah yang main. Oi, okas kalau order boat tak pekak weh. Oi, elok buat kita. Okas kalau order buat tak pernah tak elok weh.ขอบคุณเธอที่รักและไม่
sekarang kita berada di Koda Island. Ini adalah tempat kita yang pertama. Kita akan rehat dekat sini sejam. Dan korang tengah bersiap untuk turun bot. Kita boleh mandi, boleh ambil gambar kat kawasan sekitar. View sini subhanallah memang lawa. Dekat sini ada banyak tempat yang kita boleh ambil gambar yang cantik-cantik. Contohnya macam ni. Kita dah settle, dah ambil gambar, posing, loncat, lompat semua ada tadi. Sekarang ni kita nak ke snorkeling di laut ujung tu. Jom. Kita ada tengah laut tadi, jauh dah ni. Masya Allah, tak cantik. Penat datang ni. Okey, kita cari lagi apa-apa yang ada. Ada di Pulau Podar. Pulau Podar. Berapa jam? Dia bagi masa selama 45 minit lebih. So kita Snorkeling. Tipu je meh. Tengok anak murid ni. Takut balik lah. Tipu tak berani. Tengok lagi sebelah pegang aku. Hadap. Get up. Get up. Alright, okay, kick je. Jangan bagi tenggelam. Jangan kaki jangan letak bawah. Dia tak ada apa-apa dah tu. Alright, good. Alhamdulillah, sipu je meh. Alhamdulillah, sipu. Ilmu yang diturunkan masih lagi ingat, nampak kaya. Tadi kan kita dah buat snorkeling sampai ke bowl yang warna putih tu. Punya jauh kita pergi. Apa pun tak ada. Memang mengarut lah. Koda Islandnya snorkeling. Redang perhentian jauh lagi bagus ya. Fin. Kita tengok next place macam mana. Okay, kita buat VIP ni dia bagi buah dulu makan. Lepas ni mungkin nasi biryani tu. Kambing. nasi biryani tak ada. Kambing boleh. Nasi biryani kuah. Ada ni nasi lemak. Nasi lemak sekali lah. Somebody want to take a photo at the island. Chicken Island. If you want to take a photo at the front. Cold heart. Okey, dah lama bismillah. Bismillah. 1, 2, 3. Things looking better, baby. Passing through. From Malaysia. 1, 2, 3, go. Time to touch down brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. Oh no. Wih, dalam sampai tak nampak apa dalam ni. Ayam snorkeling dekat sini. Tunggu geng-geng kita semua turun. Semua tu. Cold heart. Heart done by. Okey, kita nak buat free dive kat sini. Something's looking better, baby. Just passing through. And I think it's gonna be a long time till touchdown brings me round again to find. Okey. Everything. Okey, ready. Okey, bismillah turun. And
you. Something's looking better, baby. Just passing through. Okay, sekarang kita ada di Tart Island. Kalau kita tengok ada restoran ni disambung dengan petik sini. Dan sebenarnya dia juga bersambung dengan pulau di belakang sana. Ada air, tapi air tengah naik sekarang, so dia terpisah. So kita boleh jalan-jalan dekat sini dan boleh gambar dekat dua pulau ni. This is what I should have said. Oh, ombak kuat. Ombak kuat. Bismillah. Saya sana pula. Pantai dia best, ombak dia best, ayak dia best. Tapi satu je tak best, banyak gula batu kat bawah tu. Memang sakit kaki. Kalau nak main mandi kat sini, make sure pakai kasut swimming. Yang tu memang akan best. Jom. Okay, dekat depan tu ada rendah. Kita nak naik tengok. Bismillah. It's a human sign when things go wrong. When the scent of her lingers and temptation strong. Cold, cold heart done by you. Subhanallah, cantik. Oh. Passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Okay, setelah sejam kita lepak dekat pulau ni. Lepas ni kita ada Rally Beach untuk dinner dan sunset. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. Okay, boleh lah. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Thank you. เต็มที่เลยวันนี้วันของพี่ So much, so much. You're the fear. Cantik, memang cantik. Okay, kita baru sampai ke Riley Island. Kita nak dinner dekat sini dan kita juga akan tengok sunset. InsyaAllah view sangat breathtaking. Subhanallah, Alhamdulillah. Boleh mandi kalau nak kat sini. To life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out. Sekarang jam 5.47. Okey, Mariam Travel and Tours dia bagi kita makan dekat Fencing Restaurant. Makanan buffet. Kita makan pukul 6.20. Petang kejap lagi. Sekarang kita ambil gambar dekat sini. Tapi masalahnya susah nak ambil gambar. Banyak sangat pemandangan yang kurang memberangsangkan, yang mencemarkan video nanti. Cause I'm not thinking straight. My heart's beating. Kita berada di Riley Island, di mana pit stop untuk semua yang kapal-kapal yang pergi snorkeling apa semua datang ni untuk makan. Lepas tu bila makan dah istirahat, kita akan tengok sunset kat depan ni. Kita dah ramai dah. Dan malam kan kita akan swim bersama plankton yang berkala-kala kita ya, macam kunang-kunang dalam laut tu. Right? Nanti kita tengok. Touch me like you do. What are you waiting for? Kalau kita tengok belakang tu, matahari dah nak terbenam nak terbenam belakang awan. Jadi tak nampak lah dia kejap ni sunset dia tu. Subhanallah, sangat cantik lah view dia. Are you waiting for? Habis lah. Gone. Makanan di Pulau Riley ni disediakan buffet. Kita beratok memang power buffet. Makan minyak awal.
Awal lapar gila. Tengah hari tak makan. Yeah, non wait on this way. I can't Salut lah, see it no more. Everybody stand by queue. We have two line. Ini jaga. Weh, makanan terbaik. Terima kasih. Makan. Makan. Okey, sekarang dah jam pukul 7 Kita dah settle makan kat sini. Sekarang kita nak naik boat untuk balik ke JT. Bismillah.